Kalau kau tak kawal duit kau, orang lain akan guna duit kau untuk kawal kau. Pernah dengar tak ayat ni? Bunyinya macam drama, tapi sebenarnya inilah realiti yang ramai tak perasan. Dalam buku macam The Millionaire Fast Lane dan The Psychology of Money, dua-dua ni sepakat cakap benda sama. Kaya ni bukan pasal berapa banyak yang kau ada, tapi berapa banyak yang kau boleh kawal. Ramai orang yang kita nampak kaya kat luar sana. Kereta besar, rumah cantik. Tapi bila korek sikit, semua tu sebenarnya pinjaman, hutang keliling pinggang dan tanggungan semata-mata. Itu bukan kuasa, itu beban. Bila ekonomi goyang sikit, mereka pun tumbang sekali. Orang yang betul-betul kaya faham, duit ni bukan untuk menunjuk-nunjuk, tapi untuk beli masa, pilihan dan kebebasan. Mereka invest, mereka simpan, mereka belajar. Sebab kekayaan sebenar bukan bila kau dapat banyak, tapi bila tak ada siapa boleh ambil daripada kau. Kalau kau suka konten macam ni yang boleh bagi kau semangat untuk improve diri, boleh cek buku yang aku review ni kat Beg Kuning.